Anda kembali dalam buletin utama. Musim cuti sekolah sering dimanfaatkan ibu bapa untuk menghantar anak. Terbaru sunat stapler diperkenal dengan proses yang lebih mesra kanak-kanak dan kurang trauma. Wartawan Nik Zarif Nik Azhan Hakim ada butirannya. Bagi kebanyakan kanak-kanak lelaki, sebut saja sunat, mula timbul rasa takut dan membayangkan sakit yang akan ditanggung. Jeritan dan tangisan gambaran sinonim ketika berkatan. Namun, seiring kemajuan teknologi perubatan, pengalaman itu kini berubah. Teknologi stapler bukanlah baru dalam dunia perubatan. Ia berevolusi daripada stapler pembedahan yang digunakan secara meluas dalam pelbagai prosedur. Ada anarki? Silakan. Sedekat lalu, pengeluar peranti perubatan dari China membangunkan stapler khas untuk bersunat. Alat ini direka ringan dan mudah untuk dikendalikan. Ia berfungsi memotong dan menutup kulit serentak serta menjadikan potongan lebih kemas. Okey. Dah potong dah. Dah potong dah. Sunat stapler ni adalah salah satu teknologi perubatan untuk sunat lah. Okey, di mana kita menggunakan satu alat untuk mensunatkan orang dengan sekaligus, kan, di mana apabila kita tarik picu tu, dia bukan sahaja memotong tetapi dia mencantumkan dalam masa yang sama. Kaedah ini mengurangkan pendarahan sekaligus mempercepatkan proses penyembuhan. Kepingan stapler kecil akan tertanggal sendiri selepas luka sembuh tanpa perlu jahit manual. Alatan ini digunakan secara pakai buang bagi memastikan kebersihan dan keselamatan pesakit. Sakit tak sunat? Tak sakit, macam rasa gigit semut je. Okey, kenapa nak sunat? Sebab saya nak jadi lelaki dewasa. Di Malaysia, sunat stapler diiktiraf pihak berkuasa peranti perubatan Kementerian Kesihatan sebagai peranti yang memenuhi piawaian keselamatan ditetapkan. Malah, teknik ini sah dari sudut syarak kerana memenuhi syarat asas berkatan. Saya meletakkan keutamaan kepada anak saya dari segi keselesaan dan juga keselamatan dia lah. Lepas tu bila saya dapat tahu teknologi sunat stapler ni dengan kaedah dia yang sangat canggih, lepas tu dia punya faktor kesembuhan dia dengan singkat, cepat. Bagaimanapun, kaedah konvensional menggunakan pisau atau gunting masih diterima secara meluas, manakala teknik laser dan klem mempunyai kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Sunat stapler ini ialah satu alternatif, bukan pengganti kaedah berkatan sedia ada. Pemilihannya bergantung pada nasihat doktor dan kesesuaian anak-anak, dan ibu bapa disarankan mendapatkan maklumat lengkap sebelum membuat keputusan. Nizarif Azhan, TV3.